Yang di-Perdana Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun diberikan taklimat terperinci mengenai pembangunan serta pengoperasian Pelabuhan Melaka yang akan dibangunkan dengan kerjasama Pelabuhan Jerman. Ketua Menteri berkata pelabuhan itu akan mengembalikan semula zaman kegemilangan Melaka sebagai sebuah pelabuhan dagang ulung dunia sekaligus mampu menjana bukan sahaja ekonomi negeri, malah seluruh negara. Pelabuhan Jerman adalah pelabuhan ke-6 terpenting di China dan ke-16 terpenting di dunia dan Melaka bakal menjalinkan kerjasama dalam pembinaan fasiliti pelabuhan dan terminal kruz untuk menarik lebih banyak aktiviti perdagangan dan pelancongan.